Datuk ada katakan kita ada dua misi di dunia ni kan. Okey, pertama saya nak tanya soalan pertama lah. Kita kena kumpul pahala. Dan soalan saya, apa perbezaan kita mengumpul pahala dengan mencari keredaan Allah? Kalau sebelum ni saya ada dengar orang kata pahala tu makhluk. Jadi apa kalau kita kejar keredaan Allah, kita akan dapat kedua. Pahala dapat, redha Allah dapat. Bagaimana Profesor Datuk? Okay, terima kasih banyak. Soalan yang bagus. Yang pertama, tanpa keredaan Allah tak ada pahala. Tak ada benda yang Allah bagi pahala tapi tak ada redha dia, tak ada. Pada keredaannya ada pahala. Sebab tu apabila kita cari maksud mencari pahala, maksudnya mencari redha Allah. Kerana tak mungkin satu perkara diberi pahala oleh Allah sedangkan ia tidak redha. Hanya perkara yang Allah redha. Cumanya di dalam mencari redha Allah, contohnya sedekah RM1 ada redha Allah. Sedekah RM10 pun ada redha Allah juga. RM100 pun ada redha Allah. Tetapi kesemuanya itu tak sama di sisi Allah kadar pahala dia. Secara umumnya jumlah yang lebih banyaklah pahala, kena lebih besar pengorbanan. Kadang-kala jumlah sikit tu lebih banyak pahala boleh berlaku. Umpamanya satu orang yang susah, dia nak derma RM10 pun payah, dia derma RM10. Pahala RM10 dia mungkin lebih banyak pada pahala RM1000 orang kaya kerana kesusahan dia. Masyaqqah dia panggil, masyaqqah, kadar masyaqqah. Tapi kita sebut pahala kerana padanya ada redha Allah, tapi lebih besar redha yang kita dapat, maksudnya lebih besar pahala yang kita dapat, lebih untuk menyebabkan kita diterima di sisinya pada hari kita berjumpa dengan dia. Itu maksud saya lah. Jadi pahala redha Allah, Allah redha. Kadar redha Allah, kadar pahala dengan lebih besar kadar redha Allah. Maka tak ada Allah redha dia tak bagi pahala, tak ada tempat pula dia bagi pahala tapi dia tak redha. Tak ada. Hal itu tak berlaku. Kenapa? Karena Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga. Syurga tu balasan yang keluasannya langit dan bumi. Allah kata bersegera kepadanya dan bersegera pada syurganya. Kenapa dia tak kata bersegeralah kepada redanya? Kerana pada syurga itulah redha dia. Kerana syurga itu adalah natijah daripada redha dia, redha Allah. Maka satu orang hamba dia berusaha melakukan redha Allah, dengan itu dia mendapat pahala di sisi Allah. Besarnya pahala kerana hidup kita balik pada Allah besok. Tak ada orang yang dia ni kosong dosa, dia ni ada banyak pahala, tak ada. Semua manusia balik pada Allah ada dosa. Mungkinlah ada manusia yang akhir hayat dia Allah ampunkan keseluruhannya. Tapi majoriti manusia balik pada Allah mesti ada dosa. Allah timbang antara dosa dan pahala. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sesiapa yang lebih berat timbangannya, maka dia akan mendapat dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita balik nak timbang dosa, manusia ada. Cuma manusia ni elok jangan buat dosa dengan manusia. Sebab bila kita buat dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, sebelum kita nak tidur, sebelum kita nak mati, kita kata ya Allah ampun dosa aku, Allah ampun. Tapi dosa dengan manusia, sejuta kali kita istighfar pun
kita kena selesaikan dengan dia. Itulah masalahnya. Kalau kita ambil harta orang, kita curi hak orang, kita pi umrah 1000 kali pun kekal harta yang kita curi walaupun RM10. Kita menjawab di hadapan Tuhan. Dan kita memberi pahala kita kepadanya ataupun kita menanggung dosanya. Wallahu a'lam. Ada soalan?